Kerja bertahun-tahun tapi tiada simpanan RM5,000. Kenapa? Ramai orang kerja 5 tahun, 10 tahun malah lebih. Gaji setiap bulan masuk tapi bila diuji ada simpanan RM5,000 ke? Jawapannya tak ada. Ini bukan soal gaji kecil, ini soal tabiat keuangan. Kenapa duit tak pernah cukup? Hidup ikut gaji, bukan ikut keperluan. Gaji naik, gaya hidup naik. Belanja pun makin besar. Tiada beza antara gaji RM2,000 dan RM5,000 kalau tak kawal. Hutang makin bertambah, simpanan tak wujud. Hutang kereta, hutang telefon, hutang perabot, semua ada. Tapi akaun simpanan kosong. Duit bocor tanpa sedar. Belanja, GrabFood, Shopee, Starbucks, RM10 hari-hari jadi RM300 sebulan. Tapi tak perasan sebab kecil-kecil kan? Tiada tabiat menyimpan dari awal. Tunggu lebih baru nak simpan. Akhirnya tak pernah ada lebih pun tuan-puan. Duit habis dulu baru fikir nak simpan. Sekarang ubah cara hidup. Tetapkan target simpanan. Contoh RM5,000 dalam masa 12 bulan. RM5,000 bahagi 12 bulan, RM420 sebulan. Simpan terus, awal gaji, bukan tunggu hujung-hujung. Simpan dalam bentuk emas, susah bocor. Mudah terkumpul, disiplin lebih kuat. RM100 sebulan pun boleh mula di akaun Get Public Gold. Guna formula